Nanti ya itu dia yang buat rumah Julian dengan Encik Zul, dia punya bumbung tu. Encik Robin yang buat. Bersamalah dengan Encik Castle lah. Ini sikit sumbangan kita nak beri kepada Puan Julia. Boleh kita serah kepada Puan tak? Boleh? Julia tak ada. Tak ada anak ada? Puan Julia? Atau Zul ada? Yaakob bin Mat tahu? Tak tahu. Ya, satu untuk Puan. Letak mana? Sini kat luar boleh? Nak letak mana? Atas sana just on top of the drum there kan. Boleh ya? Apa buat ni jam? Mana duduk rumah Pak? Business. Dah ada bisnes ah. This is Robin, here water enter. we through the Kwok Foundation we apply to change the roof on behalf of this house owner. What happened to the roof? The roof has actually semi-collapsed because of the wooden structure. So we changed the structure, we changed the roof sheet as well for Encik Zul and Puan Julia. Very caring, very caring. Yes. Thank you. Thank you. You just talk to her and see where the house. Ya, nak Puan tanya Puan punya rumah dekat mana? Sekarang kami dekat kat Surau. Oh, okey. Dekat Kami panggil siapa? Nyonya. Tadi Tak pasti. Lelaki. perempuan. I ingat you punya anak atau JPKK Busai. Bersama dengan pemuda DAP lah. Cik sini gambar tu Yang handsome tu lah. Tapus kanting. Ya ke? Banyak kali dah datang sini depan ni. Hari tu buat gotong royong depan tu, I pun datang. Denggi yang itu. Untuk ada beras, ada minyak. Terima kasih. Sama. Cik umur berapa dah? 84. Oh. Panjang umur This is Rashid's mother. Rashid's mother. Ada perlu apa bantuan tak? Cakap lah Encik. Ni siapa ni? Sini pun sama. Kalau ada apa-apa. Bantuan, apa bantuan? JKM ada lah. JKM. Dah pernah mohon JKM? Pandai pasal ni, dia senang datang sini kan. Tak kan. Dengan adik saya yang lelaki. Suan Rashid also is mother. Mana Oh. tinggal. Oh, Rashid you punya adik? Adik, cuma saya driver yang person. Oh, okey. Tapi dah check untuk Mai Kasih, Sarah. Terima kasih lah. Dah dapat. Dapat. Berapa? Saya 450 kan. Satu kali dapat lah Tak, setiap bulan dia akan masukkan 50 sampai akhir tahun. Kasih apa? Terpulang lah. Dia ada yang 100 tu ada anak pun yang dapat 100. 100 dapat 100. Bukan saya, ada orang lain lah, dia ada anak semua dapat 100. Betul. Tu dapat dapat Tu ada kan. Sudah cuba pergi beli barang-barang. Ya. Pampers. Saya pun pakai pampers. Itu yang inisiatif Kerajaan Madani yang mereka buat untuk tahun ni. Dia akan teruskanlah tahun depan lagi. Ya. Alright. Okey. ada apa boleh hubungi saya lah. Nombor saya kat papan sana yang untuk apa ada. Okey. Cik. Okey, sama. Oh, ya. Dia Mr. Robin. Dia Puan. besar. Ni punya laras. Dun. Daripada DAP. Okey. Ni semua. Tamat. Limat. Oh, 5. Sama abang ni. Barang. Oh. Okey. Oh, saudara. Oh. Berapa orang tinggal kat sini? 5 orang. Oh. Ini sikit sumbangan daripada Pemuda DAP bersama JPKK. Ya. Kita Tak atas sini boleh? Berat sikit lah. Menang dari lokasi ni. Yalah bersebelah. Takkan awak tak tahu. Saya dah banyak-banyak Encik Yaakob. Kami daripada JPKK nak datang untuk bagi tu kit makanan. Rumah dekat mana? Sebelah warung. Bukan dekat Kubur Melayu.
Warung mana? Depan tu ada satu warung. Oh. Lorong apa ya? Yaakob bin Mat this one ni. Haji Yaakob ke? Ni Haji Yaakob. Ya, Haji Yaakob. Ketua kampung. Ketua kampung. Dia kecil. Apa tak? Bila dengan keluarga. Ya. Dia berat sikit tau, boleh pegang. Boleh lah Okey. Nampak. okey. Wah. Boleh? Haji. Eh? Dah. Boleh Okey. Tu ambil air dia berat sikit. Boleh? Boleh. Ha? Okey. Okey ah. Dan tinggal pesan. This is on our Anwar's house ah. Yang semua makanan. Cik Razak Ya, Ah, Saya saya- panggil tadi abang kan? Oh, okey. Ni JBKK ni penyelaras Dun. Kita ada bersama kita punya Ketua Pemuda Bahagian dari DAP. Ini sikit sumbangan lah daripada Hai. Baik. Okey. Tinggal dengan keluarga sekeluarga saya. Dia ada jantung. Oh, Oh ya. Okey. ada doktor tengok. Ada tuan tak? Ya, tapi bulan 8, bulan 9, bulan 10 dulu. Apa Jantung sumbat Sebab Dah buat balloon? Dah bypass. Oh, bypass. Okey. Habis tu ada masalah Oh, pergi mana buat? IJN. sedang. Sedang. 9, 10, 9, 10, 11, 3 bulan. 3 bulan. Oh, kena tinggal sana. Tak tahu lah. Boarded. Pergi di luar. Ni. Pokok. Dulu lah. Kot tu lah ni. Anak ni. Yalah, baru berhenti lah. Sebab tua ni semua tak boleh. Zakaria. Atas kayu. Warna apa rumah? Masuk dah. Pasal semua sudah banyak. Susah lah. Walaupun dia punya husband sudah pass away. Okey, so hari ini pertama kali saya nak ucap terima kasih kepada Menteri Kewangan dan Rangkap PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menyumbang sebanyak 26 kit makanan kepada kami di Angkatan Muda Harapan Melaka, dan melalui Depsi Pemuda DAP Hang Tuah Jaya kita sudah menyerahkan pada pagi tadi bersama JPK Kim Musai dan DAP Dun Pengkalan Batu kepada keluarga-keluarga yang memerlukan di Flat Sri Siantan, Taman Melinja, Solok Musai dan Kampung Musai. Jadi saya sangat terima kasih kepada semua yang bersama kita pada usaha ini, dan apa yang kita dapat rasa, manfaat yang kita dapat walaupun kita yang bagi kit makanan ini, kita yang tolong menyampaikan kit makanan, apa yang kita dapat adalah kita dapat menyantuni rakyat dan bersembang santai. Kita dapat update daripada kampung-kampung, dan situasi terkini di flat dan selanjutnya. Dan saya ucap terima kasih juga kepada Encik Robin dan saudara Jason kerana sudi bersama kita pada pagi ini.
dan atas usaha-usaha dan tenaga yang dikorbankan pada pagi ini. So saya harap semua yang dapatkan kit makanan ini dapat ini meringankan sikit beban yang mereka telah mengalami. Terima kasih. N15 Pangkalan Batu.